apa pakai Panadol pun tak okey, boleh duduk bawah. Bawah mana? Bawah di lantai. Tak boleh duduk kerepek kaki ataupun bahasa kita melipat kaki. Boleh duduk tabarruk. Duduk apa? Duduk bersila. Tak ada masalah. Tabarruk tu bersila lah. Lihat. Tak boleh juga baring. Baring pun boleh. Tak boleh baring. Boleh minta surat khairat kematian. Tak lama lagi dah tu. Teruk sangat dah tu. Mahal kan. Macam contoh saya bagi tahu. Kan, jelas ya. Lepas tu yang kedua adalah berkenaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan juga niat disertakan dengan niat. Siapa yang tidak masuk niat maka batal solatnya. Ini kesilapan yang berlaku lah. Yang seterusnya adalah Fatihah. Kan? Yang ini tapi Fatihah nanti. Cuma nak jelas kat sini. Kan? Di sini kena hati-hati bila kita masuk bersama dengan kalau solat sendiri itu saya tak risau sangat. Yang saya risau adalah bila mana kita tidak tahu yang manakah takbiratul ihram, yang mana takbir intiqalat. Jelas ya? Ingat lagi tak takbir intiqalat? Tak ingat ya? Oh tak ingat, tak apa. Saya ingatkan. Selagi mana tak ingat, saya kena ulang sikit tau. Okey, dalam takbir ada dua. Satu takbiratul ihram, satu takbir intiqalat. Kan? Jadi dalam solat, apakah takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir yang berada pada rakaat yang pertama saja. Rakaat yang pertama. Jelas ya? Jadi pada rakaat yang pertama tu, pada awal qiyam, waktu bermulanya kita berdiri tu, dan kita akan lafaz Allahu Akbar. Jelas ya? Jadi itu adalah takbiratul ihram. Jelas. Hukumnya apa? Wajib. Tak buat, batal tak? Batal. Yang itu yang pertama. Takbir intiqalat adalah sama juga Allahu Akbar, tetapi ia hukumnya sunat. Kenapa sunat? Ia berlaku pada perpindahan rukun-rukun fi'li. Faham saya? Daripada qiyam Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Ya tidak. Allahu Akbar, sujud yang pertama. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Allahu Akbar, bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang keempat. Ataupun daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar, tasyahud awal. Allahu Akbar, tasyahud akhir. Jelas. Cuma ada satu perbuatan yang tak perlu disebut Allahu Akbar. Apa dia? Apa dia? Hari-hari solat ni ada otan ni. Ada apa? Kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan ada kami apa? Ya. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadini fi man hadait. Jangan buat tiba-tiba Allahu Akbar. Jangan ada juga. Tak ada. Jelas ya? Okey. Itu adalah perpindahan rukun kepada rukun yang lain. Hukumnya apa? Sunat. Dia bukan wajib. Dia sunat dia. Jika terlupa sebut, maka tidak membatalkan solat. Jelas ya? Dia ada undang-undang tau, takbir intiqalat ya. Jadi agak-agak kan nak tanya. Kan? Nak tanya takbir intiqalat ada berapa dalam solat subuh? Cakap lepas setelah berapa? Hari-hari kan kita solat kan. Hari itu saya tanya berapa agak takbir. Yang ini berapa takbir intiqalat? 4. Solat subuh. Ada 4. Baru cerita tadi. Nak kena bosan.
Okey, tak apa. Solat subuh ada 2 rakaat. Semuanya ada berapa? Okey, jom kita kira sama-sama. Qiyam. Waktu qiyam tu, itu bukan takbiratul ihram. Allahu Akbar bukan. Ya, itu bukan takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu adalah rukuk satu. Kira saya. Okey, saya buat semua kira. Allahu Akbar rukuk satu. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. 2. Allahu Akbar. Sujud pertama. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Okey. Allahu Akbar. Sujud kedua. Berapa? 5. Okey. Okey. Allahu Akbar. Berapa? 6. Okey. Allahu Akbar. Rukuk. 7. Ada hilang tak? 7. Ya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. 8. 8. Allahu Akbar. Allah ni kunut kita biasa sebab dia bukan dia wajib Allahu Akbar. Sujud pertama berapa? 9. Allahu Akbar. Duduk ada sujud berapa? 10. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 12. Tak pernah cek kan? Nak ada kuotanya. Masa pasal kena cek. Penting tak? Penting. Kenapa penting? Itu dipanggil sebagai gaji OT dalam solat. Faham ya? Kita satu kerja, satu OT berapa ringgit sejam? Ada RM5, ada RM10, RM7. tu kedekut sangat kan. Ada yang RM50 sejam, ada yang RM100 sejam. Kan? Jadi nak bagi tahu dekat sini, kalau contohnya lecturer mengajar kan, kadang-kadang OT dia satu kelas dia lebih kurang 500 pula satu ni. Sekarang tak sama macam dulu. Tahun 70-an, 80-an, 90-an, sebab tu kita bagi kerja kepada si pekerja. Contoh, kita bagi tahu minggu depan dah boleh kerja, kita seronok dan kita terus kerja. Tapi tahun ini tak sama. Zaman sekarang tak sama. Zaman sekarang, tuan dah boleh kerja ni pada minggu depan ya. Nanti dulu tuan, dia tanya pada kita. Nanti dulu, nak tanya, sini ada OT ke? Dia tanya kita balik. Sini ada OT ke? Berapa OT? Dia tanya balik. RM10 sejam. Wah, tak apa, nanti saya fikir dulu kat rumah. Saya akan bagi tahu dulu kalau misalnya saya dah boleh sampai tak macam tu. Orang kita sekarang itu dipanggil sebagai OT di dalam ibadah. 12 bermaksud apa? 12 pahala tambahan di dalam ibadah. Siapa yang salah baca, siapa yang salah melaksanakan, siapa yang tersilap baca, maka rugi. Jelas ya? 12. Okey, jelas ya? Okey, itu berkenaan dengan takbir intiqalat. Jelas? Ya? Dah jelas betul. Okey, ada soalan? Nak tanya? Tak ada. Okey, tanya. Dia duduk tahiyat awal. Maksudnya tahiyat akhir, kaki diangkat dan jari menghadap kiblat, kaki kiri berada di bawah kaki kanan. Betul? Punggung berada di lantai. Itu adalah duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, dia ada 2. Dia ada satu lah, iaitu duduk iftirash lah. Itulah maksudnya kaki kanan diangkat, kaki kiri di bawah punggung. Punggung kan? Ya. Sedikit dah. Dia duduk tahiyat awal. Boleh? Tak ada masalah. Tak boleh duduk tawarruk, duduk iftirash. Tak boleh kelepet kaki, balikkan kaki. Tak boleh balikkan kaki, duduk bersila. Faham ya? Misalnya dia boleh sujud tapi tak boleh lipat kaki. Dia duduk bersila, tabarruk dalam kitab. Tabarruk, duduk dalam keadaan bersila. Kaki kiri sakit, kaki kiri ke depan, kaki kanan di bawah kaki kiri.
Kalau kaki kanan sakit, kaki kanan ke depan, kaki kiri di bawah, kaki di bawah, kaki kiri di bawah kaki kanan. Macam tu. Kalau misalnya dua-dua sakit, dua-dua macam ni ke depan. Dia tidak menghormati kiblat, Ustaz, tidak. Sebab dia nak menyempurnakan solat, tak ada masalah. Dia tak mampu juga macam tu, baringlah. Tak boleh baring juga, minta 2 borang. Apa? Borang syarat kematian kan? Terus sampai tu. Tak lama lagi. Jadi benda tu. Jadi nak bagi tahu kat sini, itu dia keadaan. Jelas? Okey kan? Okey. Jadi saya nak kalau macam tu saya nak jelaskan lagi untuk takbir ihram dan juga takbir ihram. Ingat, takbir ihram wajib. Barang siapa yang tidak melaksanakan takbir ihram maka batal. Solat dia batal. Takbir itu kalau tidak dilaksanakan maka dia tidak membatalkan solat. Okey, last. Ada soalan? Ada. Okey, kalau soalan saya boleh soalan boleh. Saya dah buat dah bulan lepas. Tapi saya nak buat lagi. Okey, dah buat tu belum? Saya ingat lah. Okey. Perasan tak kita pernah masbuk? Masbuk ni maknanya kita lambat masuk ke saf untuk solat jemaah. Tiba-tiba imam dah rokok. Perasan tak? Imam dah rokok. Sekali, okey, ini situasi pertama. Selalunya saya buat dengan jemaah lelaki, tapi jemaah lelaki tak ada hari ini. Saya seorang je lah, kan? Kalau perempuan berada kat sebelah saya, jadi sesat pula, dia tak boleh. Contoh imam dia akan takbir ihram, Allahu Akbar. Lepas tu dia akan rukuk, Allahu Akbar selepas baca surah. Lepas tu kita nak kerja imam, kan? Kita nak kerja imam. Dia lambat ni. Lambat. Situasi yang pertama, dengarkan saya, situasi pertama. Apa yang saya buat? Dengarkan. Ya kan? Saya tengok imam dah rukuk, Allahu Akbar, dia rukuk. Dan saya nak kerja imam ni, Allahu Akbar, saya rukuk. Ya? Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Okay, faham eh? Situasi pertama, saya kerja imam, Allahu Akbar, dan terus rukuk. Okey, situasi yang kedua, tetap yang sama. Dia buat takbir ihram, Allahu Akbar, lepas tu dia rukuk, Allahu Akbar, dan saya masuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Apa perbezaan kedua situasi? Yang pertama adalah Allahu Akbar dan terus rukuk. Situasi kedua, makmum yang lambat, Allahu Akbar. Soalan saya tak susah, cari jawapan pada kawan sebelah. Tak ada kawan, boleh kawan dengan saya. Soalan dia adalah yang mana satu betul, yang mana satu salah, ataupun dua-dua betul, ataupun dua-dua salah dalam solat. Tanya kawan sebelah. Tanya dulu. Tak ada kawan sebelah, kawan belakang. Tak ada kawan belakang, kawan. Tak ada kawan. Saya tak ada kawan. Ulang, Ustaz. Okey, siapa yang nak saya buat sekali lagi begitu? Buat sekali. Lagi. Dia kamera tau. Dia kamera. Tarikat. Okey, tengok ya. Contoh. Saya lambat ya. Okey, imam. Allahu Akbar, berrukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Situasi pertama, maknanya dia rukuk, dia takbir ihram dan terus rukuk lah. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami. Ya, jadi dia soalan saya, yang mana satu betul, mana satu salah, ataupun dua-dua betul, dua-dua salah. Dua-dua salah. Yang pertama betul. Yang kedua dua-dua betul. Kita tak kiam. Kita pilih tadi. Mau lah. Macam mana? Tak. Dua-dua salah, Ustaz. Dia terus dia rukuk. Dua-dua salah. Okey, lagi ni siapa salah? Dua-dua salah. Dua-dua salah. Ada tu. Masuk dalam kot habis. Semua dia bantah. Dua-dua salah.
Okey. Ada kata dua-dua salah. Lepas tu dia kata satu betul, satu salah. Lagi. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Bercanggah ni. Lagi. Kita bahas. Kenapa bahas? Sebab kita nak tengok bagaimana kita nak mengolah kita punya ibadah. Ibadah kita betul atau salah? Jom. Ada yang jawapan lain? Siapa yang keliru? Tak tahu betul salah salah kan? Okey, baik. Siapa yang tak pernah langsung ada situasi macam ni? Semua pernah lah. Pernah ya? Oh pernah. Tapi pernah lah tu jarang-jarang pernah lah tu. Tengok Piramli tu duduk dalam jarang-jarang pernah lah tu kan. Memang jarang-jarang pernah berlaku lah tu. Aduh, lain macam lah. Jarang Ustaz. Memang pernah berlaku. Okey, bermaksud ini situasi yang banyak berlaku kekeliruan pada jemaah. Jadi ini kena hati-hati. Sebab kemungkinan besar yang kita buat tu boleh batal solat, boleh kena. Okey, jom kita cek. Okey, jawapannya adalah dua-dua salah. Tak ada Fatihah. Wah, ni je. Ya, sebab saya tak cakap sebab apa? Dia Fatihah. Okey, jawapannya bukan sebab Fatihah. Sebab dia masbuk. Dia masbuk Fatihah. Masbuk Fatihah tidak diwajibkan untuk menghabiskan Fatihah. Jadi, maka Fatihah itu tidak wajib untuk menghabiskan. Maka kata Nabi, bila melihat imam rukuk, dia perlu rukuk. Tak perlu teruskan Fatihah. Ada yang senang mengatakan terus baca, lebih aula, lebih utama dia baca bismillah cukup. Tapi kalau misalnya dia dah rukuk, imam tu dah rukuk, jadi aula untuk dia melakukan dia benda yang wajib sahaja. Jelasnya boleh wajib dan boleh tinggalkan Fatihah. Okey, jelas. Kenapa dua salah? Jom kita lihat situasi yang pertama. Imam Allahu Akbar terus pada rukuk dan jadi makmum yang belakang. Yang salahnya adalah okey, apa yang salah? Imam yang makmum Allahu Akbar. Salahnya adalah dia tidak melaksanakan dua takbir. Ya, takbir juga. Panjang tu berapa rakaat lah? 4. Dia tak buat dua takbir. Dia hanya buat gaji pokok je. Dia buat gaji pokok. Dia tak buat elang tambahan. Dia dua takbir. Allahu Akbar wajib takbir ihram. Allahu Akbar. Takbir intifal. Pertemuan dua takbir tetapi hukum yang berbeza. Jelas ya? Mana dia kena buat lah. Satu yang wajib. Yang kedua, yang situasi kedua, dia salah. Yang pertama tadi, dia bukan salah dia tak batal. Allahu Akbar, dia terus rukuk, dia tak batal. Dia cuma salah pada sunnah dia. Dia tak buat cara sunnah Nabi. Dia salah, tapi dia tak melaksanakan perkara yang disuruh oleh Nabi. Cinta pada Nabi bukan sekadar selawat ke atas Nabi setiap habis solat, tetapi cinta pada Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Solat seperti mana kau melihat aku solat. Itu tanda kita sayang pada Nabi. Itu dia. Tapi tak buat cara Nabi, maknanya belum bukti lagi kita sayang kepada Nabi. Itu kena hati-hati. Jelas ya? Kita buat Rasul sebagainya, tapi solat pun tak ikut Nabi, maknanya kita dah fail kat situ. Itu kena hati-hati. Jadi kena buat macam tu ya, kena buat walaupun imam tasyahud akhir. Faham saja? Tasyahud akhir kan, imam tasyahud akhir kan, Allahu Akbar, tahiyat. Kita dapat ni lambat bila kita lambat, kita terus buat apa? Takbir, lepas tu kita takbir juga. Takbir macam mana? Jangan jadi yang salah ini. Allahu Akbar. Allah. Itu salah. Dia kena apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perpindahan rukun daripada qiyam turun ke bawah. Kena nafas. Dapat pahala sunnah. Jelas ya? Itu kena buat lah. Itu ramai orang tak buat. Dia terus daripada Allahu Akbar, terus dia duduk. Dia syok sendiri. Tak boleh. Dia kena pindah dari atas ke
ke bawah. Ada soalan? Walaupun orang tengah ulang. Ini boleh kurus ni. Macam ya? Contoh. Selesai. Contoh. Jangan risau. Tadi pun berapa kali saya bangun tadi? Saya berapa belas tadi? Kan? Jadi, ini kalau berjaya ni insyaAllah ni. Okey, baik ya. Kita tukar gambar saya dalam audio. Okey, jadi bila mana imam tahiyat akhir Allahu Akbar tahiyat tu kita masuk kan? Masuk Allahu Akbar. Tahiyat untuk tahiyat akhir bersama dengan imam. Kena ada lafaz juga. Kena ada lafaz juga. Jika tak buat kurang sunnah. Ingat, dalam masbuk pun kita boleh buat takbir intikhalat. Itu ramai orang tak buat. Okey, jelas. Ada soalan tak? Silakan. Okey, itu situasi yang pertama. Situasi kedua, dia batal. Kenapa batal? Allahu Akbar kok. Kita Allahu Akbar. Yang dia buat tadi bukan takbiratul ihram. Yang dia buat adalah takbir intikhalat. Takbir intikhalat wajib atau sunat? Sunat. Sunat dengan wajib mana penting? Wajib. Jelas ya? Macam ni ya? Buat SOP kerja dengan buka pintu office, mana yang penting? Buka pintu office. Buka pintu. Malah kita. Buka office tu jangan buat apa kerja. Betul kan? Buka dengan takbiratul ihram dulu. Jangan terus buat benda sunat. Jika dia tinggal wajib, batal. 13 rukun. Tolak satu rukun, bukan 13. Tolak satu rukun, batal semua. Jelas. Jadi pertama itu. Kedua, takbiratul ihram perlu dilaksanakan waktu qiyam, waktu berdiri. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bukan waktu bongkok. Jelas ya? Ini ramai orang buat kesalahan pada sesiapa yang buat macam tu, dia kejar imam. Bukan setakat itu, dia Fatihah pun sama. Imam dah apa? Imam dah rukuk. Betul ya? Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahu Akbar, imam rukuk. Kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin tu kita rukuk, batal. Lin tu rukuk, batal. Kenapa batal? Tak sempurna. Sebab bukan tak habis. Dia baca Fatihah sewaktu rukuk. Fatihah sepatutnya waktu qiyam. Ini bahaya ni. Benda ni sangat bahaya. Dia takbiratul ihram. Yang satu lagi, itu dia. Maka ada kebanyakannya ia berlaku seperti itu. Jadi kena hati-hati. Jelas ya? Ada soalan tak? Okey, ada. Kena habis waktu qiyam. Tapi itu nanti Fatihah nanti ditibuk vertikal. Cuma saya bagi tahu je. Yang perlu qiyam adalah takbiratul ihram dan juga Fatihah. Itu sewaktu qiyam. Jangan mandai-mandai buat selepas qiyam. Tak boleh. Ada orang buat ni, contoh macam ni Okey, itu satu. Yang kedua, nak terturun lagi. Okay. Saya belum tak. Contoh ini, ni kita nak imam tahiyat akhir, kita masuk. Kita pun buat, ya. Saya tanya, ni batal ke tidak? Jawab tahu. Tak tahu, tanya bawah sebelah. Ya. Allahu Akbar. Kenapa slow? Semua diam dan slow. Sekali lagi. Semua dah takut dah. Semua ni. Sekali lagi. Nah ya. Allahu Akbar. Oh, salah. Batal ke tidak, tanya bawah sebelah. Tanya dia kenapa batal tanya.
Takbir waktu duduk. Wih, letih juga ya. Nah, tu tanya ke belah. Kenapa? Dia bertakbir sambil duduk. Disebabkan, okey, jawapannya adalah batal. Kenapa? Tapi Ustaz dia dekat sini. Angkat takbir dan landingnya di antara pusat dan juga dada itu sunat, bukannya wajib. Angkat takbir bukan wajib. Angkat takbir adalah sunat. Jelas ya? Bacaan itu yang wajib. Tiba-tiba dia baca Allahu Akbar, maka batal solatnya. Sebab dia bukan buat takbiratul ihram, tapi dia buat takbir intiqah. Okey, jelas. Ada soalan nak tanya? Okey. Terangkan. Tercabut tu. Cuma tercabut terus tu. Okey. Ada akhir. Tercabut. Okey, tercabut. Macam mana nak buat? Betul lah. Oh, betul tu macam mana? Tercabut terus ke depan ke? Sambung pula kepala orang lain. Itu tu sangat tuan. Dia tersambung macam mana? Sebab perkara ni pernah ditanya oleh student lah, sekolah menengah. Dia tanya, kalau kena telekung kita, dahi kita kena telekung orang lain depan, batal tak? Tak batal sebab itu telekung orang. Tapi kalau telekung, contoh telekung terkeluar, kan? Wajib untuk betulkan. Takkan boleh kena angkat. Keluar macam mana tu? Keluar maksudnya keluar sampai ada tudung, dapat ada tudung. Hebat betul. Kalau macam itu, sering yang buat begitu selalunya tudung yang mana terlalu pendek. Jadi dia kena labuh sikit lah. Oh, licin dia terus. Tapi kalau licin, dia sampai ke sini, nampak tak leher? Tak nampak. Kulit nampak tak? Tak, tetap sah. Tetap sah. Kan? Alum lah Ustaz, saya pakai telekung Siti Khadijah. Contoh. Kan? Yang licin betul tak sini. Sah tak? Sah. Masih lagi. Tapi kalau terbuka, nampak leher betul kan? Wajib betul. Cepat-cepat betul kan? Tak payah cepat pun tak apa. Cepat-cepat tercabut semua kan tak payah. Sikit boleh. Sebab apa? Betulkan dalam sujud. Dia dalam sujud lagi. Betulkan tariklah. Kalau contoh ya, orang sebelah, misalnya orang sebelah terasa ada aurat dekat sebelah, dia boleh tutup. Boleh. Hatta contoh kalau ayah nampak anak dia nampak tabung, boleh tutup. Kau tabung. Tahu kan? Lurah punggung tu. Allah. Nampak anak tu macam tu, boleh tutup dengan dia punya baju. Boleh. Tak ada masalah. Cuma kepada anak, kalau misalnya dia dekat dengan anak, tak apa. Macam tu lah. Sama juga dengan anak kita. Untuk anak kita, dia tak pakai telefon dengan sempurna, kita boleh tarik. Boleh. Macam tu. Dia untuk betulkan dia. Tak ada masalah. Macam ni lah Puan. Okey, saya beritahu ya. Untuk solat tak ada masalah. Sila. Contoh, dia sujud, tiba-tiba semua dia punya tudung terkeluar. Contoh terkeluar, dia boleh berapa pergerakan boleh. Tapi contohnya terangkat sikit dia punya tudung, dia betulkan sikit, lepas tu dia sujud semula, boleh. Sebab apa? Dia untuk membentuk rukun. Untuk solat, pergerakan banyak dibenarkan. Jelas ya? Hatta kita nak bergerak untuk ke sebelah. Faham maksud saya? Ada kosong kan? Ada kosong kat depan, kosong dekat belakang, contoh. Kosong dekat sini. Kita tak payah kira-kira, tak payah. 1, 2, 3, tak payah. Main teng-teng lah tak payah. Boleh bergerak banyak kali pun boleh. 1, terus. Tak payah 3, tak payah.
Sebab dia solat, dia betulkan solat. Dia betulkan solat. Sunat ke, perkara yang wajib ke, untuk solat boleh. Boleh. Yang tak boleh macam ni. Dia pusing pula, berlampau sangat kan. Dah berjalan pula. Tak payah. Dia kadang biasa-biasa dia tak apa. Boleh, tidak ada masalah. Kat depan pun sama, kan? Kat depan pun sama. Jalan macam biasa. Jalan macam biasa. Tak payah nak kira. 1, 2, 3. Kalau tak kena pada bilangan 1, 2, 3. Dah pula lain pula. Tak payah. Seperti biasa. Seperti dia biasa. Tapi kalau yang bukan solat, contohnya garu. Garu jangan macam ni, tak boleh. Garu ni banyak kali ini boleh. Ada, boleh, tak ada masalah. Hatta kalau contoh orang tu Alzheimer, dia ada masalah lupa, dia nak kira rakaat, boleh tak? Sebab ada satu jemaah dekat Ampang, dia tanya saya, boleh tak dia lupa rakaat. Jadi dia akan solat macam ni, Allahu Akbar, dia masukkan jari. Boleh tak? Kalau lupa rakaat, dia suruh macam ni. Dia tanya saya, sah tak solat? Sah. Kenapa sah? Ini pergerakan kecil untuk ingat solat, tak ada masalah. Yang tak boleh, yang tak sah apa? Allahu Akbar 1. Contoh. Lepas itu daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar 2. Daripada tasyahud awal tu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar 3. Itu tak boleh lah. Lepas tu pula yang sebelum apa? Ya ke? 3. Dia satu pakai kan? Jadi tu boleh, tidak ada masalah. Okey? Jelas? Jadi kalau nampak jemaah panjang, dia nampak kaki dia, kita buat macam tu boleh ke? Boleh. Boleh juga. Tapi jangan terlalu jauh sangatlah. Jangan jauh sangat. Kita kat sana, dia kat sini. Taklah, depan kita lah. Depan boleh lah. Boleh, kita tarik lah. Tarik. Kenapa tarik? Sebab dia tak sedar. Sebab itu wanita perlu pakai stoking. Dan sesiapa yang ada anak, maafkan saya saya tersebut benda ni, wajib tersebut. Ada anak yang secomel saya, faham ya? Macam saya lah, yang wanita maupun lelaki, disarankan dia, galakkan dia pakai seluar panjang. Kenapa saya kata macam tu? Sebab orang yang berbadan besar ni, dia ada permasalahan bila mana pakai kain sarung, dia akan terlihat peha belakang. Bila mana duduk antara dua sujud maupun tasyahud akhir, akan terselak sedikit. Jadi kena hati-hati. Dia takkan perasan. Dia takkan perasan. Yang akan perasan adalah orang belakang dia maupun orang di sebelah dia. Ini kena hati-hati. Benda ni pun saya tahu waktu semua senang. Saya masih universiti dulu, semua senang. Disuruh saya buat praktikal satu syekh. Rupanya benda tu betul. Semenjak itu saya tak berani dah untuk pakai sarung lah. Sarung boleh pakai, tapi dengan syarat jubah kena ada pakai seluar panjang lah. Itulah. Jadi sebab itu kena tahu kesempurnaan solat. Tak praktikal tak tahu. Sebab tu kena, ini saya saran dia, saya tak bukan nak kata apa, sebab ada anak yang secomel saya, comel saya ni, comel. Jadi itu kena ada benda tu, supaya itu menjaga kesempurnaan solat. Takut batal. Orang kita ni, dia nampak orang kita, dia tak bagi tahu kita. Dia tak bagi tahu, dia segan. Tapi sedangkan kita dalam keadaan batal. Tak boleh ya, kena hati-hati. Jelas. Okey, ada soalan ke nak tanya? Jelas. Okey, jadi pastikan kena hati-hati berkenaan dengan hal takbir itu tadi. Jelas ya. Untuk takbir itu bola dan juga berkenaan. Okey, cuba nak bagi tahu kat sini. Pernah tak nampak imam terlebih ramai? Takbir itu golak macam mana? Contohnya sepatutnya tayyib akhir. Tayyib akhir bunyi macam mana? Allahu Akbar, tayyib akhir tu. Tiba-tiba imam bangun.
Allahu Akbar. Dia terlebih rakaat. Okey, jadi apa yang perlu dibuat? Oh, itu dia. Beritahu. Yang makmum kita ni macam apa yang kita buat? Kita tahu imam tu salah bangun. Kita ikut sekali bangun ke? Nak tanya kau sebelah. Kita duduk ke atau kita bangun sekali? Tanya kau sebelah. Lebih rakaat. Bagi tahu imam. Kita duduk. Ha? Oh, terus meragah. Macam mana? Cepat betul rasa kesucian pada imam. Bagi tahu imam Ustaz. Tak baik macam itu pula. Terus memporakah. Soalan. Bagi tahu. Soalan dia. Semula. Okey. Jika imam terlebih rakaat, kita mengikut imam dan kita tahu imam salah. Lalu apa perlu kita buat? Kita ikut imam sekali ke? Ataupun kita ikut lepas tu kita baru tegur ke? Ataupun kita terus tegur waktu duduk ke? Ataupun buat kata puan cakap terus mufarakah dan nak layan dari imam tu? Bagi tahu imam lah Ustaz. Ha? Oh, macam ni? Bagi tahu dia. Kalau imam tak dengar? Bangun boleh jauh. Oh, sini. Ini nak cerita sebab musibah kat belakang tu. Macam mana tepuk? Tak dengar imam kan? Ada cerita. Faham? Imam kedua yang ada. Jadi lepaskan tanggungjawab pada imam tu lah. Alhamdulillah. Dia ni. Wah, nak berapa ni? Kalau imam jauh, kita duduk. Orang Pernah berlaku. Ada cerita pernah berlaku. Tak apa. Okey. Terus bangun. Okey. Pernah berlaku. Jom kita lihat jawapan. Sebelum jadi lagi pening, sebelum jadi lagi migraine, ataupun terus buat check up doktor, dan kita selesaikan masalahnya. Barang siapa yang tahu, walaupun dia makmum lelaki, makmum wanita, muslimat, dia kena tahu satu benda. Bila mana dia tahu imam itu salah, imam naik terus, dan dia naik sama-sama imam, hukum dia haram. Ya, batal. Dia batal. Dia bangun separuh daripada dia bangun tu dan terus kiam, bermaksud dia sudah menambah rukun yang lain. Bermakna dia batal. Imam tak batal sebab imam lupa. Imam dia lupa. Makmum yang lupa tak apa, cepat terhibur. Dia cepat sangat terhibur. Imam pergi, dia pun pergi. Imam turun, dia pun turun. Dia cepat naik, kan? Dia cepat naik. Tapi dia rasa macam cepat, macam kita ni. Tapi dia tak terasa. Macam dia tak tahu adakah betul atau salah. Itu dimaafkan. Tapi yang cerita ni yang tahu, yang sedar ni, sebab dalam kehidupan kita ada empat perkara: sedar, tak sedar, ambang sedar, alam bawah sedar. Adakah kita boleh tahu orang tu sedar atau tidak? Tak tahu. Jadi orang yang sedar tadi, dia tahu imam salah, dia naik juga, batal. Solat dia kena confirm. Pernah laku ke benda ni? Pernah laku confirm. Akhir saya. Kalau imam tak sedar tapi makmum sedar, dia tetap ikut juga imam kan. Lepas tu bila dah habis solat, dia dah kata tak salah solat kita, nak suruh imam sekali lagi. Bagi tu imam solat semula. Imam degil, kita yang solat. Imam degil, kita solat. Jelas solat macam biasa. Begitu imam tak nak dengar, jangan marah imam. Jangan tak nak kawan imam. Berkawanlah macam biasa. Cuma dia ada khilaf sahaja. Jadi kita solat macam biasa. Jelas ya? Tapi barang siapa yang teruskan ikut imam tanpa tegur, sebab itu jadi lelaki ni dia tanggungjawab besar. Sesiapa jadi makmum lelaki, tambah pula dia belakang imam, wajib untuk dia tegur jika dia tahu. Tiba-tiba dia ikut sekali, tak boleh, dia kawan aku, dia sahabat sekopi. Kan, sahabat restoran nama dia. Selepas habis solat, dia terus pergi kedai makan sama-sama. Tapi dia kata tak apa, biarlah hidup semati, kita betul sama-sama, kita salah sama-sama. Tak boleh. Dalam solat tak boleh.
Dia kena apa? Dia kena duduk. Jelas ya? Lelaki ataupun muslimin ataupun muslimat yang mana dia tahu imam salah, dia wajib duduk. Jadi duduk dan dia duduk tunggu. Kalau yang muslimat kena tunggulah. Jangan pula yang belakang berjaya pula Subhanallah, Subhanallah, terkejut pula kan. Lelaki ni pula terkejut. Jangan. Diam saja. Tengok muslim tu semua ikut je imam. Maka bila mana imam tak sedar dan imam terus rukuk, wajib untuk muslimat ataupun yang sedar kesalahan imam wajib mufarakah. Mufarakah macam mana? Jangan mandai-mandai sebut mufarakah Mufarakah. Bukan nak bagi tahu, kan? Bukan apa yang macam tu. Mufarakah. Aku niat mufarakah kerana Allah Taala. Mandai je, tak payah. Niat itu kita nak keluar daripada kita memang dalam niat untuk nak keluar daripada jemaah dengan cara tindakan. Tindakan apa? Bacaan tasyahud akhir. Betul-betul imam Allahu Akbar, dia rukuk dan kita tukar. Tukar macam mana? Kita tukarkan kepada At-tahiyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah assalam. Tukar. Waktu kita terus habis pasal fil a'lain innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, dapat tak pahala jemaah? Tanya kamu sekarang. Dapat. Jawapannya adalah dapat. Walaupun kita dah terputus dengan imam, tetap dapat. Sebab apa? Kita mengambil hak kita sebagai makmum. Itu hebatnya kita sebagai makmum. Jelas ya? Walaupun imam dah terbatal, tapi tetap dapat. Sebab apa? Imam memang batal waktu kita sedang betul. Jadi kita tetap dapat pahala jemaah. Sebab itu siapa-siapa yang ada masjid dan surau, galaklah untuk solat berjemaah. Siapa yang ada keluarga di rumah, ada anak, ada isteri dan sebagainya, solatlah berjemaah. Suami tak ada, boleh solat dengan anak perempuan, solat berjemaah. Jelas ya? Ini yang banyak berlaku kat situ. Jelas. Jadi yang sepatutnya yang digalakkan oleh makmum belakang kena tegur, Subhanallah, Subhanallah, tegur. Imam tak nak dengar, apa salah aku? Apa salah aku? Maka dia teruskan. Maka bila mana imam telah rukuk, kita kena mufarakah tahiyat akhir dan terus habiskan salam. Jelas ya? Itu dia. Kalau terus juga ikut imam, dia terus ikut imam. Imam salah ni, kita terus ikut imam. Tiba-tiba ada jemaah lain. Subhanallah. Waktu imam sedar, dia turun. Lepas tu dalam hati yang makmum yang sedar tadi tu, dia kata apa? Dah agak dah salah. Kan ada macam tu kan? Agak dah salah. Salah kan? Dah tahu dah salah. Dah tahu dah salah, dia turun. Imam sah, dia tak sah. Okay. Imam sah, dia tak sah. Sebab dia dah tahu. Ya. Dia sadar Imam kan. salah. Ijik imam. Tapi imam tak batal. Yang batalnya siapa? Makmum yang sedar tadi. Itu kena hati-hati. Jelas ya? Okey, ada soalan tak yang ini? Silakan. Boleh ayo. Dia macam ni. Takbir untuk solat raya nanti. Kenapa nanti? Sebab nanti salah nanti. Sebab takbir pada solat raya sunat. Berapa kali itu adalah sunat. Kalau terkurang tetap sah. Solat jenazah dia tidak. Solat jenazah tersalah takbir, kurang takbir, solatnya batal. Tetapi dalam solat tersebut, jika ini berlaku, dia berlaku solat jenazah. Orang tanya saya tak tahu. Kita tak tahu berlaku kat surau tu, tapi biasalah orang kita bila bertanya, dia nak cuba sorokkan surau tu. Dia kata, macam mana solat jenazah takbir dia takbir dia tak cukup. Maka saya kata solatnya batal. Tapi kalau sebab dia fardu kifayah, kalau ada satu orang ataupun dua orang yang menambah takbir, makanya tetap dikira sebagai syarat wajib pada jenazah. Maknanya lengkaplah. Lengkaplah untuk
Apa ni lengkaplah untuk si jenazah tu. Tapi persoalannya ada berlaku dekat surau tu, imam tu dia tolak siapa? Dia tolaknya dia tolaknya waris jenazah tu, waris si jenazah tu. Lepas tu waris tu dia tertinggal satu takbir. Tu bahaya tu. Imam kena pastikan dia mampu tak jadi imam. Jangan main tolak je. Sepatutnya imam dia kena maklum dulu pada waris. Nak tanya dia siapa nak jadi imam, tanya dulu dekat luar. Jangan tanya waktu ni saya mohon pada waris untuk jadi imam. Jangan. Pergi kat belakang dulu. Sebab itu aib keluarga. Itu aib keluarga. Jadi jumpa dulu kat luar, kena tanya sikit ya. Ni adik-adik kan? Ada kira nak tanya. Siapa anak dia boleh jadi imam? Boleh jadi imam ke? Adik boleh jadi imam? Oh, tak boleh pakcik, tak boleh. Okey, tak boleh. Adik-adik boleh? Oh, pun tak boleh. Imam lah, dia tak apa. Tak payah dah tahu, tak payah mention dia boleh. Tak payah cakap. Pada waris dah wariskan boleh, dah wakilkan saya. Tak payah. Terus dia jadi imam. Itu aib keluarga. Jelas ya? Ini ditanya dekat dalam surau, dia kata waris apa ni, lepas tu malulah keluarga dia tak tahu, dia ke depan. Apa jadi? Tak sah solat ni. Dan makmum dekat belakang ikut. Lepas tu pula imam tak tegur pula kekurangan takbir. Ini kena hati-hati. Ini baru berlaku yang saya dengar. Jadi kena hati. Takbir pada raya, takbir itu adalah takbir sunat. Sedangkan takbir untuk jenazah adalah wajib. Perpindahan rukun kepada rukun yang lain. Itu perpindahan rakaat kepada rakaat yang lain. Itu lainan cerita ya. Yang itu nantilah kita buat yang untuk solat jenazah. Tapi saya tak nak jadi jenazah. Orang lain jadi jenazah. Nak cerita. Itu rasanya untuk khusus jenazah lah. Saya beritahu. Sebab itu penting sangat. Ramai orang tak tahu. Salawat atas Nabi kan ada untuk takbir yang kedua kan. Itu okey, salawat atas Nabi bagi mana? Allah SWT Muhammad je. Pandai-pandai je. Kesian jenazah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sampai fil alamin. Itu bacaan yang penuh untuk si jenazah. Orang baca Allahumma salli ala Muhammad je. Salah tu. Baca pantas, cepat. Bila cepat satunya mungkin untuk karya lah kan, nanti kan. Jadi untuk itu dia kena baca yang lebih sempurna sama kama solat Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu yang ketiga apa? Doa untuk semati kan. Itu pun ramai orang tak ingat. Allahumma firlah warhamha wa'afiha wa'fu anha kan. Itu pun ada orang ingat kan. Allahumma firlah warhamhu. Lepas tu yang terakhir pula apa dia? Yang keempat baca apa? Cuma ada tapi ya Allah risau dia saya. Nanti pertama risau pula saya ni. Yang itu salam. Wajibnya salam. Wajib yang keempat tu salam. Tapi sunatnya bacalah doa apa je, Rabbana atina fid dunya hasanah ke. Tapi yang baiknya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu dia ringkasnya. Kan? Betul? Allah baca bahasa Melayu. Bahasa Melayu dalam hati lah. Boleh. Dalam hati. Jangan baca ya Allah ya Tuhan kami. Ampunkanlah mereka-mereka yang meninggal hari ini ya Allah. Lepas tu yang sebelah tu amin. Alhamdulillah kan. Tak boleh ya. Sebab itu tak boleh lah. Macam tu. Itu soalan lain. Itu modul lain lah kita. Jelas. Jadi tapi tetap akan tak bertanya juga setelah takbir. Sebab kita cerita tentang takbir ya. Dia takbir jadi akan bertanya. Tapi takbir untuk raya tidak. Dia bukannya rukun untuk solat tersebut. Jadi terkurang dimaafkan. Itu fadilat untuk fadilat solat raya lah, Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Jelas. Okey, untuk takbiratul ihram dan juga takbir itu okey ke semua? Okey ya? Okey. Jadi kalau contoh soalan ke? Puan katanya?
Boleh ke? Boleh ke? Oh, bagus soalan tu. Dia solat berdiri, tapi suatu berdiri tu dia tak boleh duduk berdiri yang lama. Boleh duduk ke? Sementara tunggu rokok tu kan? Boleh ke tidak? Boleh. Tapi dengan syarat. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah bila mana kita berdiri, kursi pastikan ada di belakang. Pastikan yakin kursi itu kukuh untuk kita, dan kursi itu tidak mengganggu solat kita lah. Bersihkan belakang kita satu. Lepas tu kita solat Allahu Akbar. Bacaan macam biasa, bertenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada goyang dah. Ar-Rahmanirrahim dah goyang dah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa duduk. Terus duduk. Lepas tu terus sambung balik ini. Nak tanya, ulang balik tak Fatihah? Tidak perlu ulang. Terus sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kena sambung macam biasa. Nak ulang. Silakan. Waktu nak turun tu hilang ayat. Maliki yaumiddin. Saya boleh dikatakan tau. Itulah kan. Sebab saya banyak kali tengok orang macam tu. Kenapa orang macam tu? Rupa kita ada lupa. Orang kita hafal Fatihah, dia tak ingat ayat apa. Dia cari dah lama. Lepas tu pula imam dah Allahu Akbar, dia marah imam. Cepat imam. Dia kan. Patutnya dia dah tahu, dia lupa, dia terus duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik Fatihah. Tak payah was-was, terus ulang balik Fatihah. Jelas ya? Jadi bacaan itu dia teruskan macam biasa. Lepas tu itu syarat yang pertama. Maknanya dia punya Fatihah tak terputus. Tidak terputus. Jelas ya? Okey. Yang kedua, syarat yang kedua, bila mana dia hanya tak boleh berdiri lama kan, betul? Tapi rukuk okey. Rukuk okey, sujud okey kan? Cuma dia tak berdiri lama. Maka bila mana sampai habis Fatihah, tiba-tiba imam Allahu Akbar rukuk, dia kena berdiri balik. Berdiri semula dan juga Allahu Akbar rukuk. Sebab kursi ini hanya untuk qiyam sahaja, bukan untuk rukuk. Jangan mandai-mandai dah landing sini Allahu Akbar, Allah mandai-mandai je, tak ada kena-mengena. Dia hanya sakit waktu berdiri lama sahaja. Jika dia buat, dikuatiri batal. Sebab dia mampu rukuk. Cuma dia tak boleh berdiri lama sahaja. Panjang ayatnya. Awak duduk boleh, tak ada masalah. Panjang sangat kan? Allahu Akbar, panjang pula imam ni kan? Duduk boleh, tak ada masalah. Ingat ya, jika tak mampu berdiri, duduk. Itu Nabi pesan. Maksudnya duduk. Yang penting sebab apa? Takut kita punya rukun kita rosak. Kenapa rosak? Contoh ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Tahan sakit, tahan ni tulang dan sebagainya. Jadi tak boleh duduklah. Jelas ya? Duduk. Sini dia ada kursi dah kan? Kalau tak boleh duduk bawah kan? Duduk bawah. Tak boleh duduk bawah dalam keadaan melipat, boleh duduk dalam keadaan tabarruk. Tapi hebatnya Rasulullah, walaupun dalam keadaan nazak, dalam keadaan yang kritikal, hampir wafat, dia tetap duduk iftirash, duduk dalam keadaan berlipat kaki. Kita sendiri sakit-sakit pun masih lagi anak kursi, tapi Nabi tetap duduk sehinggalah wafat Nabi. Hebatnya Nabi. Bermaksud nak tunjuk dekat sini,
selagi kita mampu, selagi kita rasa itu penting, kita buatlah seperti Nabi. Tapi Nabi tak paksa. Sebab itu ada rukhsah. Ada sebab apa sakit ni, sebab itu sakit ni bukan berpandukan kepada ustaz. Sakit ni berpandukan kepada doktor. Tanya doktor. Walaupun doktor tu dia bukan Islam, wajib kita kena ambil tahu daripada dia. Contoh, tapi jangan tanya pula, doktor, saya sakit tulang ni, saya nak betulkan balik saya punya ni, macam mana nak menghadap kiblat ke tidak? Jangan tanya doktor macam tu tau. Apakah kiblatnya? Kiblat tu apa? Dia tanya boleh. Jangan tanya kiblat pula. Tanya, saya nak pusing macam ni, tanya tulang saya ni macam mana? Saya boleh turun ke ataupun saya tidak dibenarkan untuk turun ke bawah? Tanya doktor macam tu. Puan tak boleh. Kalau turun ke bawah akan masalah tulang di belakang. Baru tanya ustaz. Baru tanya pada yang faqih dalam hal solat. Tanya dia, macam mana dia? Doktor kata tak boleh bongkokkan badan sebab ada sirdis, ada masalah tulang. Jadi macam mana? Okey, maka rokok separuh saja. Macam ni. Tanya mufti pun, mufti akan tanya dia sama. Dia akan berbalik kepada doktor. Jelas ya? Ini jelas kat sini. Jadi pastikan lihat. Jadi puan ada masalah. Contoh kita ada masalah tentang diri tadi, duduk kiam. Jelas ya? Waktu takbiratul ihram, takbir dulu. Ini tak ada orang kita terus duduk kursi. Itu tak boleh. Okey, jelas. Ada lagi? Untuk kalau tak ada saya tanya. Ada saran? Dua kali Fatihah. Itu nanti boleh dalam Fatihah. Kita cerita pasal takbir dulu. Sebab nanti panjang pula Fatihah. Sebab Fatihah ni dia ada beberapa tertib dan disiplin yang kita perlu ikut. Cuma takbiratul ihram semua okey ke? Takbir okey semua? Takbir okey? Okey. Balik pada soalan tadi ya. Kalau dah semua okey kan, action semua. Takbir dah okey, Ustaz. Saya nak tanya. Jika imam dah terlebih, betul? Terlebih rakaat tadi kan? Imam tahu pula dia salah. Sebab apa? Makmum kata subhanallah. Apa yang patut dibuat oleh orang yang berdiri tadi, imam maupun makmum turun ke bawah, apa patut dibuat? Turun kan? Ya, turun. turun. Tapi waktu turun tu apa dia patut dia buat dalam turun tu? Dia perlu buat takbir intiqalat. Ya, tambahan. Dia kena buat tambahan. Sebab dalam qiyam dia kena turun. Mesti dibuat pada siapa? Pada orang yang salah tadi dan juga pada imam. Imam wajib buat. Kenapa buat? Sebab ditakuti belakang ramai yang ikut dia. Jadi dia kena buat Allahu Akbar. Dia kena turun bersama dengan takbir intiqalat. Sebab apa? Sebab disebabkan ditakuti belakang tidak ketahui rukun yang mana imam laksanakan. Yang paling bahaya di belakang tirai. Faham? Muslimat lah. Tiba-tiba dia turun, imam turun, baca tahiyat. Yang belakang tu dah bising-bising lah. Jangan sama. Tiba-tiba imam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa jadi pada muslimat belakang? Tak baca tahiyat satu. Yang kedua bergaduh kat belakang tu. Dia rasa pula salam pula ni. Dah terus dia dah ada setia pada imam. Dia terus solat jenazah kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tu kat situ pula ada orang macam tu tau. Dia panggil sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia buat. Itu masalah kan? Salah tu. Dia kena turun. Jelas ya. Bergaduh kat belakang. Bergaduh kan. Itu satu, gaduh satu. Yang kedua dia mengumpat imam. Itulah imam ni. Bagi tahu lah. Kan? Bagi tahu lah turun. Pemberitahuan itu perlu diiringi dengan takbir intiqalat. Bermaksud Allahu Akbar. Okey.
Jelas? Ada soalan? Clear? Betul tahiyat lah. Betul tahiyat lah. Dia apa dia? Dia bisa tapi imam sebenarnya tak faham. Oh, dia habis, dia keliru lah kan. Dia kena turun lah. Turun dan dia kena habiskan tasyahud akhir. Sebab dia tak baca, dia kena baca. Dapat. Dia tak terputus. Dia takkan terputus. Sebab apa? Sebab dia ada kesilapan kecil. Pada siapa? Bukan salah makmum. Itu salah imam. Jadi dia tidak perlu kata, oh disebabkan imam saya dapat pahala jemaah. Tak ada. Dapat. Allah tidak sekejam itu. Bermaksud dapat juga fadilat jemaah. Jelas ya? Jadi dapatlah kat situ kan. Cuma sebelum imam memberi salam, dia perlu melaksanakan satu perkara. Apa dia? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Okey, sujud sahwi yang dia buat. Allahu Akbar. Baca apa? Ingat lagi tak? Yang saya ajar itu. Subhanallah yanamu wa la yasbu. Jadi kalau misalnya tidak dapat, dia tak ingat, baca tu tak ingat, boleh baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak ingat juga. Subhanallah. Tak ingat juga. Allah. Ambil 5 orang tu. Sangat kata Allah tak ingat tu mana. Buat 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah ya namu wa la yasbu. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni. Baca doa itu sama. Lepas tu terus sujud yang kedua. Jangan sekali je. 2 kali. Ada orang buat sekali je. Lepas tu 2 kali. Subhanallah ya namu. Lepas tu bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya sikit boleh? Ada satu makmum ni dia tak salah. Dia tak bangun sekali imam. Salah. Dia tak bangun sekali imam. Nak tanya sikit boleh? Yang tegur imam tu subhanallah tu, ataupun yang kita yang tak bangun sekali dengan imam tu, adakah kita kena buat juga sujud sahwi? Imam buat sujud sahwi, kita kena ikut juga sujud sahwi ke? Cuba tanya kawan sebelah. Tak. Saya suka bab ni sebab banyak pergaduhan yang akan berlaku. Okey, imam dah lebih. Lepas tu ada beberapa individu yang tidak bangun, termasuk yang tegur imam. Subhanallah. Lepas tu imam turun. Sebelum salam, imam sujud sahwi sebab dia silap. Dia silap kan? Yang duduk tu yang tidak bersalah tadi, yang tidak ada akta undang-undang tadi. Nak tanya, dia perlu ke meletakkan kemaafan di situ, termasuk mengikut imam untuk sujud sahwi? Tanya. Boleh juga. Boleh juga ikut sekali lah. Wah, ada macam dah. Dia kata ikut untuk memperbaiki. Tapi dia tak silap lah. Dia tak silap. Tak apa. Janganlah marah orang tak. Ya, kita tak silap. Tapi kita perbaiki kan orang di malam kita. Itu betul-betul setia pada ni loh. Setia pada imam. Sebab itu dipanggil sebagai setia itu mahal. Apa ni? Setia itu mahal. Okey, baik. Ustaz tengok juga drama kan? Saya dengar ada cerita. Okey, jawapannya adalah sesiapa yang tidak mengikut imam sujud sahwi, maka mufarakah. Dia tak dapat jemaah. Okey. Barang siapa yang tidak, saya bagi tahu ya. Barang siapa yang tidak mengikuti imam sedang sujud sahwi, dia tak sujud sahwi, di kuarti ini dia boleh mufarakah atau auto secara automatik dia keluar daripada jemaah. 27 tolak 26. 1. Berapa? 1. Solat dia tetap sah, tetapi tidak dapat pahala jemaah. Ya. Barang siapa dia merasa sebab itu dalam solat dia menjaga hati kita, dia menjaga diri. Walaupun kita ni tahu semua,
walaupun kita ni adalah pangkat imam, dalam solat dia tidak mengenal siapa. Dia merendahkan kita. Contoh, imam 1, imam 2, imam 3. Imam 1 menjadi imam. Imam 2 di saf yang keempat. Imam ketiga saf yang ketujuh. Adakah ketiga-tiga itu imam? Taklah. Imam 1 tetap imam 1 jadi imam. Imam 2 tetap makmum yang berada saf yang keempat. Imam yang ketiga tetap dia adalah makmum imam sesaf yang ketujuh. Bermakna tidak ada jawatan dalam solat. Faham maksud saya? Bermaksud jangan mandai-mandai kita rasa, oh aku hebat, aku tak salah, kenapa aku nak minta maaf? Perbuatan itu kita akan bawa di luar solat. Kita rasa bangga dengan jawatan yang kita ada. Kita bangga dengan apa yang kita ada, tapi kita memikirkan tentang kepentingan orang lain. Itu bahaya dalam solat. Waktu kena hati-hati. Sebab itu sahabat Nabi, dia membawa ketaatan di dalam solat hingga dia bawa keluar solat. Dalam solat rendah diri, dekat luar pun merendah diri. Itu kena hati-hati. Jangan pandai-pandai tau. Tapi tidak batal solat dia tau. Cuma 27 tolak 26. Satu rugi tak? Rugi. Bila kita mati, kita tengok pula investment kan. Kita punya apa? Pelaburan. Buku ASD tu. Kita tengok, bukan tempat simpanan ke? Kenapa kosong? Sebab apa? Simpanan itu tidak diterima. Itu kena hati-hati. Investment kita tidak diterima. Itu kena hati-hati tu. Jadi kita kena sujud sama. Walaupun kita tidak salah, kita sujud sama. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk tahiyat duduk antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Imam sujud yang kedua, dia sujud yang kedua. Imam duduk tasyahud akhir sekali lagi dan duduk beri salam, dia pun perlu buat duduk tasyahud akhir dan beri salam. Okey. Ada soalan? Ya. Taklah, maksudnya dia duduk tu maksudnya kita tunggu lah. Tunggu maksudnya kita dah baca. Ustaz, nak tunggu imam tu tunggu lambat kan? Kita dah habis lah. Kita dah habis fil alamin innaka hamidum majid. Okay, ada hadis. Jadi apa yang kita perlu buat? Apa yang perlu kita buat? Dan kita boleh tambah zikir yang lain. Subhanallah. Zikir apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ataupun kita boleh tambah dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai sehingga imam. Tapi imam tidak digalakkan menghabiskan sampai fil alamin innaka hamidum majid. Dia kena sampai wajib saja. Sebab apa? Imam yang lain tunggu. Tak boleh lama sangat. Macam itulah dia punya syarat. Okey ke semua? Okey ya. Itu dia. Itu kepada yang takbir tadilah. Takbir tadi. Jelas. Okey. Ada soalan? Tak ada. Sila. Oh, cepat. Dia habis sama, tak faham maksudnya? Dia kejap lagi sampai dapat sama dengan imam. Dapat tak ganjaran untuk jemaah tu? Maksudnya dia lambat. Dia lambat waktu bila? Zuhur. Ini saya tengok sendiri dekat hilal orang. Okey, hilal. Okey. Itu dah kata kedua. Dia masuk di tengah dia catch up with imam. Oh, dia terus. Dia ikut imam tu. Okey, bagus. Nak bagi tahu ya. Jika dia masbuk, dia kejar. Tetapi kejarnya itu pastikan yang pertama dia perlu takbiratul ihram. Itu yang paling penting. Takbiratul ihram kalau dicepat okey, saya buat yang sempurna. Cuba tengok batal ke tidak solat saya. Boleh? Jom. Imam dah rukuk, Imam dah rukuk. Allahu Akbar. Dia masuk sini. Allahu Akbar. Soalan saya, sah ke batal?
Sekali lagi saya sebut. Apa saya boleh banyak kali sebab saya diri dia. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalan saya, batal ke sah solat? Sah. Okey, jom kita bahas. Jawapannya batal. Kenapa batal? Dia bergerak. Tak berdiri tegak. Kenapa tu saya gegak tadi? Tak baca Al-Fatihah. Bacaan dia maksudnya. Oh, sekali lagi ya. Allahu Akbar. Allah. Tak baca Dia niat. Batal ke? Tak batal. Jawapannya adalah batal. Kenapa batal? Tak baca niat kot. Sebab takbir tadi dia tidak disertakan dengan niat. Ya, tak baca niat dia. Kenapa tak? Betul. Orang kejar imam, dia kejar imam. Lepas tu dia kejar. Allahu Akbar. Sedangkan sepatutnya dia masuk niat. Ya. Kan? Betul. Niat dia apa? Contohnya subuh. Sahaja aku solat fardu. Kan saya dah kita ajar. Sahaja aku solat qasar. Fardu, ta'arud, ta'im adalah subuh. Sahaja aku solat fardu subuh. Makmuman. Wajib tetap makmuman tau. Ya. Jadi kena buat apa? Buat Ya, 2 betul. harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Contoh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Niat tu dalam hati tu. Ini orang kita banyak yang batal bila mana masa susuk dia kerja imam. Allah. Bukan apa ustaz, saya nak kerja imam punya rukuk. Dia tak nak tambah. Macam ni lah. Nak ikut Syafi'i ke Al-Malasi? Syafi'i. Saya tanya je. Saya cakap macam ni, Fatu marah. Saya cakap sebab benda ni memang betul. Orang kita memang ada masalah itu. Betul. Antara Syafi'i dan Malasi, orang kita banyak ikut Al-Malasi tanpa sedar. Nak Malasi ke Syafi'i? Syafi'i macam ni. Kalau Syafi'i, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Syafi'i. Tapi risiko. Dah ada risiko. Risiko dia apa? Allahu Akbar. Sami Allahu. Betul? Imam akan i'tidal. Jika imam i'tidal, kita tak dapat rukuk imam, kita perlu tambah 1 rakaat. Okey. Ya, dia tak nak tambah. Dia rasa dia cepat dengan imam. Dia rasa dia setia pada imam. Tak boleh. Tapi tak apalah, kita doakanlah dia dapat hidayah. Satu lagi, sebab bukan masalah itu, masalah dia tak tahu. Kan? Saya baru-baru ni buat kahilan. Saya buat kahilan untuk solat. Saya ganti ustaz. Cerita takbir je. 1 jam lebih, 1 jam untuk takbir saja. Dia tak bagi saya solat isyak. Geram tak rasanya. Saya dah contoh kan. Habis dah. Tanya lagi. Sebab apa? Ramai tak tahu. Sebab tu benda ni sangat bahaya melibatkan tentang hal hukum. Sebab ingat, takbir Rakatul Ihram diiringi dengan niat. Sedangkan takbir intiqalat tidak diiringi dengan niat. Jangan mandai-mandai. Allahu Akbar sahaja berrukuk. Sampai Allahu liman hamidah sahaja aku i'tidal. Jangan mandai. Allahu Akbar sahaja aku sujud. Tapi takbir ihram diiringi dengan niat. Itu kena hati-hati. Jadi dia kena Allahu Akbar. Jadi ambil risiko. Allah sami Allahu liman hamidah. Maksudnya dia tak sama dengan imam. Jika dia bersama dengan imam rukuk dengan cukup dengan hanya subhanallah, maka dia tidak perlu tambah rakaat. Dia dapat 1 rakaat. Maksudnya rakaat itu dapat. Macam tu. Jelas ya? Jika tak dapat, dia seiring, dia kena tambah lah. Kalau Al-Malasi apa? Ini tadi Syafi'i. Al-Malasi macam mana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tunggu. Allahu Akbar. Dah lah, tunggu. Tengok kaki imam. Tengok kaki imam. Imam kaki dia tawarruk ke iftirash? Iftirash dia tahiyat awal. Kalau duduk tawarruk, kaki angkat, kaki kiri di bawah kaki kanan. Oh, ini dia tahiyat akhir. Dia pun Allahu Akbar, dia turun. Kalau tengok tahiyat awal, tunggulah. Itu al-manasik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kebanyakan orang kita buat. Tapi siapa nak dapat pahala yang lebih, tak kira apa sahaja dia buat oleh imam, ikutlah. Allahu Akbar. Allah sami Allahu liman hamidah. Sallallahu liman hamidah. Tapi mindset dia, dia kena tambah. Jelas ya. Jika tak tambah, ni cerita lah. Jika tak tambah, solatnya batal. Kenapa batal? Tak cukup rakaat. Pertama, dia tak baca Fatihah. La salatu liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dia tak baca Fatihah. Yang kedua, sebab dia telah melepasi imam punya rukuk. Okey. Jelas? Ada soalan? Cuba tanya kawan sebelah. Pernah terjadi ke? Tanya kawan sebelah. Pernah terjadi ke? Ya, pernah. Pernah terjadi ke? Pernah. Kalau boleh jangan cerita pasal orang lain, cerita pasal kita. Pernah jadi tak kita ni? Jadi. Sebab benda tu banyak terjadi tu. Betul apa kan? Cerita berkata ya, yes sir. Dia macam ni, nak bagi tahu ya. Walaupun tertutup, dia tertutup, tetapi tertutup itu adalah boleh lalu lalang ke depan. Bermaksud dia masih lagi tidak memutuskan saf. Dalam rumah ibadah masih lagi dikira sebagai tidak memutuskan saf. Cuma dalam keadaan macam ini, imam kena ada peranan yang penting dari segi takbir intifalat. Cara lafaznya lain. Contohnya, orang kita kena tahu Allahu Akbar. Itu takbir ihram tu. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tidak tu. Allahu Akbar. Itu sujud pertama tu. Allahu Akbar. Duduk antara sujud. Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Bangun daripada sujud yang kedua kepada rakaat yang kedua. Ataupun daripada sujud yang kedua. Contoh sujud yang kedua, Allahu Akbar. Tahiyat akhir tu. Ataupun tahiyat awal. Yang salahnya, imam tidak boleh semua sama. Betul. Allahu Akbar. Takbir ihram. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Allahu Akbar. Sujud pertama. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sujud yang kedua. Allahu Akbar. Bangun daripada sujud kedua. Itu salah. Siapa imam buat macam tu, hukum dia makruh. Pelanggaran kepada makmum. Lebih-lebih lagi muslimat. Yang bergaduh nanti, yang akan tarik rambut nanti belakang. Ni nak cerita je. Betul? Sebab itu, imam kena faham. Okey, imam dia kena setiap kali pergerakan, bermula pergerakan itu, dia akan disertai dengan takbir. Contohnya, Allahu Akbar. Rukuk. Allahu Akbar. Dia setiap pergerakan tu Allahu Akbar. Bar tu habis. Bar macam tu lah. Sama juga dia turun, bar sujud. Cuma ada tempat-tempat tak perlu sama.
Contoh apa? Imam kena tahu apa kelemahan dia dan apakah kelemahan jemaah. Saya cerita pada saya, bukan cerita pasal orang lain. Saya ni imam lain. Saya ni imam besar. Kita imam besar. Tak faham? Tak faham juga. Kita imam besar. Bukan imam besar atau imam satu. Imam besar size. Dipanggil sebagai imam muatan berat. Jadi imam comel lah. Imam comel lah. Betul lah. Saya lupa comel tu. Imam comel. Bila mana imam yang ada permasalahan ini, saya sarankan, saya cerita pasal diri saya lah. Takbir intiqalat tidak perlu bermula daripada, macam saya lah, tidak bermula daripada pergerakan. Macam saya, tambah lagi bila mana saya berceramah di tempat lain, sesiapa yang dia pernah jadi imam tetapi dia dijemput menjadi imam ke sana, ke tempat lain, jika dia volunteer, hukum dia makruh. Cerita dia imam, tiba-tiba dia beritahu, awak tak payah imam lah, dari si imam. Hukum dia makruh. Tak boleh. Sebab apa? Kita bukan variasi kita. Umpama kita nak mengajar pula orang dalam tu, tak boleh. Jadi kita sepatutnya berada dalam situasi itu, kita kena tegur imam jika imam salah. Itu patutnya. Jadi nak bagi tahu dekat sini adalah, bila mana saya selalu, sebab apa? Kebanyakannya makmum dia akan ikut saya sekali. Saya rokok, dia rokok. Dia selalu macam tu. Jadi saya buat macam mana? Setiap kali saya akan bergerak, saya akan bergerak dulu, baru sebut. Contoh kalau rokok saya okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Faham? Saya dah turun dulu, baru saya sebut. Kenapa? Perangai orang kita dah bunyi je Allah, dia pun gerak sama. Dia kan gerak. Takut dia melebihi kita daripada imam. Barang siapa dia lebih daripada imam, lebih banyak 2 ataupun 3 kali ke atas, maka secara auto mufarrah. Imam tak sujud lagi, dia sujud. Maka secara automatik boleh membawa kepada mufarrah. Ini banyak berlaku pada masjid dan surau. Macam saya akan turun dulu, baru saya akan sebut. Dan selalunya berjaya. Tak ada siapa yang melebihi saya. Kalau saya menang waktu tu. Dia maksudnya imam dia kena faham. Bangun pun sama. Bangun saja. Contoh sini Allahu Akbar. Bangun setengah, baru sebut. Sebab itu ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh sampai dulu? Dia tanya pula kita. Dia tak yakin sama saya. Sampai dia tak yakin pada saya. Jadi dia pelik kenapa saya sampai dulu. Jadi Ustaz tak mengah ke kata. Sedangkan saya separuh. Baru saya jelas ya. Sebab saya takut. Satunya takut nafas kita akan terganggu. Yang kedua takut bila mana kita sampai dia sampai dulu. Yes. Bermaksud imam kena faqih. Imam kena faham tentang keadaan jemaah. Tapi solat sendiri tak apa. Solat sendiri kita boleh mula. Sebab apa? Kita tak ada ganggu orang lain. Jangan disebabkan kelemahan kita merosakkan rukun solat orang lain. Hukum dia haram. Okey? Jelas? Ada salam tak yang tentang itu? Tak ada? Tak ada kan? Ada salam? Tak ada. Sikit-sikit dah kan? Kalau boleh nak beritahu, setiap kali takbir imam, habis takbir imam baru gerak. Jangan mandai-mandai, tak habis lagi kita dah ikut. Hukum dia makruh. Jika melebihi imam, hukum dia haram. Jelas? Jika seiring, hukum dia makruh. Jika terlebih, hukum dia haram. Tak boleh. Jelas ya? Tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana falakal hamd. Baru kita okey. Allahu akbar. Baru kita gerak untuk sujud. Baru Allahu akbar. Tapi Ustaz, bukan apa Ustaz, saya dah turun tapi imam tu cepat pula duduk terus sujud. Tak apa, baca sekali je Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sekali je. Lepas tu duduk terus sujud. Itu nanti kita akan buat. Boleh ya? Okey. Itu saja untuk hari ini insya-Allah. Ada soalan tak sebelum kita akhir? Ya. Imam yang kata lebih rukun tadi kan. Tapi kita tak ikut sebab kita tahu kita 4 rakaat dah kan. Kita muafakah tu kita ada niat ke? Macam ajak aku solat. Tak payah. Terus je kepada tasyahudah. Kan? Bermaksud kita buktikan dengan perbuatan zahir dan juga batin, iaitu at-tahiyatu wabarakatuh sampai dia habis fil alamin. Lepas tu salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila kita tengah baca tu Allahumma shalli ala Muhammad, Allahu akbar, imam turun, dia baru sedar. Maka kita baca dah pelan-pelan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tiba-tiba sampai habis fil alamin pun dia tak habis baca lagi imam tu. Maka boleh baca zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ataupun boleh menambah selawat ke atas Nabi. Boleh, tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab apa? Sebab kita nak meraihkan imam tu untuk habis. Tak ada masalah. Jelas ya? Yang salahnya apa? Salahnya maki imam. Waktu fil alamin inna lillahi wa maki imam. Fil alamin itulah asal pula hayal pula. Dia dah imamkan kita, dia pula itu lebih. Itu salah tu. Tak boleh. Hukum dia makruh. Tak boleh macam tu. Sepatutnya dia puji-pujian kepada Allah lebih banyak di dalam amalan, dalam solat. Ini dia maki imam tu kan. Macam mana kita ni tak pernah buat salah. Macam tu kan. Tak boleh. Dia menjaga diri, menjaga hati, menjaga masalah orang lain dan menjaga aib imam. Doakan untuk imam. Ingat, sebab bila mana kita ada sifat benci kepada imam, maka solat imam akan rosak. Faham saya? Ada 30 jemaah, satu orang tak suka imam, maka solat imam akan rosak. Tapi tak batal. Tapi separuh daripada jemaah tak suka imam. Dia tak setuju tu imam kita. Separuh. Contohnya dari sini sukalah. Contoh sini suka. Sini suka. Dari mana orang suka. Kan? Sebelah sini tak suka. Sebab yang sebelah sini tak pernah diganjur oleh imam. Contoh kan? Dia tak suka imam. Maka solat imam tidak sah, rosak dan batal. Kalau imam batal, kita batal tak? Batal. Orang cakap tadi kan, kalau imam terkena, kita pun terkena sekali tau. Imam batal, kita pun batal lah. Kenapa batal? Sebab kita tahu ada orang yang layak menjadi imam. Kenapa kita suruh dia? Bukan apa Ustaz, saya sibuk nak pergi mesyuarat, tak boleh. Kan, mesyuarat agung kan, sibuk. Apa masalah itu? Sekarang kita tak suka dia, tapi kita tak bertindak untuk tukarkan ataupun kita nasihatkan dia. Nasihat tak nak, tiba-tiba kita komplain banyak dia. Tidak boleh. Jelas? Jadi kena hati-hati dengan itu. Yang batal tu siapa? Yang tak suka ke yang suka? Semua lah. Yang suka pun batal. Kita kena hati-hati. Tak suka tu bukan bermaksud dia blok kereta kita. Tak suka tu maksudnya apa? Baca salah, zikir salah, doa tak jelas. Lepas tu dia punya punuk dia salah. Contohnya imam, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Agak-agak apa jadi pada imam belakang? Allahumma hdina fi man. Orang tu dah sujud dia bawah. Jelas kan? Dia salah. Jadi wajib seseorang yang tahu kena tegur imam.
Tapi siapalah saya untuk tegur imam Ustaz. Saya ni orang awam saja, saya ni makmum saja. Wajib tegur. Dia terima ataupun tidak, itu bukan salah kita. Tegur. Tak boleh tegur imam, bagi tahu jaga kuasa lah. Boleh tegur jaga kuasa boleh tegur imam. Bila kita tak mampu, maka niat dalam hati kita beribadah kerana Allah Ta'ala saja. Kita doakanlah supaya dia boleh berubah. Itu saja. Tapi jangan rosakkan solat imam. Jangan rosakkan solat imam. Wallahu a'lam. Ada nak tanya? Lagi tak ada ya? Okey, itu saja untuk hari ini insya-Allah. Kita akan jumpa lagi untuk bulan yang akan datang, minggu yang keempat. Takbir dah selesai insya-Allah. Cuma kita akan masuk kepada bab doa iftitah. Apa yang patut kita buat? Sebab apa? Doa iftitah dan juga Fatihah. Fatihah ada tau satu bacaan. Selepas daripada Fatihah perlu baca ini yang disarankan oleh Nabi, iaitu bacaan Rabbil Firli, baru amin. Tak pernah dengar? Sebelum amin tu, baca Rabbil Firli. Kan imam baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Firli. Amin. Pernah dengar? Ada. Kena baca tu kan perlu. Sebab itu salah satu doa. Kita lah kena baca lah. Rabbil Firli. Amin. Itu hadis Nabi. Sebab ini habis Fatihah yang Dolin tu. Dolin. Sebelum amin tu. Ini orang kita tu, masalahnya orang kita ni dia dah amin dulu. Dolin. Imam baru nak kain apa? Kita dah amin. Tu salah. Tunggu sebentar. Tu salah. Sepatutnya Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil Firli. Amin. Rabbil Firli maksudnya apa? Ampunkan dosaku ya Allah. Terimalah pengampunanku ya Rahman. Sebab Fatihah itu adalah doa. Rabbil Firli lah. Ada lagi surah-surah lain ada. Surah Mulk kan? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Boleh Rabbil Firli bukan. Lain. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Itu baca lain. Allah Rabbul Alamin. Itu Rabbil Firli pula. Bahaya pula. Nanti ada pada tu nanti yang salah ini. Dia saya. Tak rugi pula tak dengar. Ya tadi. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting sama dengan imam tu lah. Kalau boleh jangan terlebih imam lah. Jangan terlebih imam. Tapi itulah kita tak boleh nak perasan. Sebab kadang-kadang tu dia bertindih. Tapi ala Rabbil Firli sikit je kot. Waladdallin. Rabbil Firli. Amin. Cepat tu. Sekejap, saya jadi imam sekejap. Okay, cuba baca Rabbil Firli sebab saya baca imam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak payah baca Rabbil Firli. Jangan baca macam tu. Baca biasalah Rabbil Firli. Baca ucapan Rabbil Firli. Terus baca nada macam tu pula. Itu anak-anak sekolah rendah. Rabbil Firli. Boleh baca tu. Jangan baca memang lambat lah. Sikit je. Rabbil Firli. Dolin. Rabbil Firli. Amin. Kalau baca macam tadi tu lambat lah. Dolin. Rabbil Firli. Ibu masuk pula bacaan hotel lah. Janganlah pula macam tu kan. Dia buat terlalu sekali. Memanglah tak sampai kan. Ingat terus je Rabbil Firli saja. Jangan Rabbil Firli. Dia buat je. Jangan ya. Nanti Desember kita akan berbicarakan lagi tentang ini. InsyaAllah pada bulan yang akan datang, pada minggu yang keempat, bab tahsinus salat
dan kita akan tahu sesiapa nak tanya soalan boleh tulis dulu soalan dan boleh bertanya pada saya, insya-Allah berkenaan untuk kita baru takbir ni. Takbir pun dah 2 jam. Jelas ya, asal dah lebih lah, jadi kita boleh sama-sama lah untuk perbaiki soalan kita, insya-Allah. Dan saya mengharapkan kepada semua, tolong bawa ilmu ni di rumah. Jangan bawa ke kelas je. Confirm lupa. Jelas ya? Sebab rumah banyak lagi tanggungjawab kita. Bagi tahu dekat suami, bagi tahu dekat anak-anak. Anak-anak kita kena apa? Kena dia beritahu. Kalau tidak, dia tidak akan amalkan. Jadi kena hati-hati. Sebab bab ni nampak dia mudah, tapi sebenarnya ramai orang tak tahu. Macam sebelum ni saya pernah buat dekat Maluri tentang apa? Tahun lepas saya buat tentang solat, insya-Allah tahun akan buat hujung tahun ni untuk siri yang kedua. Dia buat tentang apa ni, soalan-soalan solat ni. Saya terangkan dulu. Bila saya tanya soalan, bab berapa kali sujud dalam solat, tak tahu. Berapa kali dalam sujud dalam solat, dapat apa tau hadiah? Dapat iPhone. Dapat iPhone. Soalan mudah aja. Kan berapa kali sujud, berapa kali i'tidal, berapa kali rukuk. Itu je soalan-soalan dia. Berapa kali angkat takbir solat Isyak,